Tuan-tuan ingat ni Rahmat cakap. Dengar. Betul-betul Rahmat cakap kena dengar ni. Kena ikut juga. Walau pahit untuk didengar. Walaupun boleh menyebabkan putus kawan. Kena dengar juga apa Rahmat cakap. Kalau kawan ajak melabur, jangan join. Semua kes, dalam banyak-banyak kes scam yang kita terima, kes pelaburan adalah merupakan kes yang paling tinggi kerugian. Dia ada banyak. Dia ada phone scam, ada loan scam, job scam, tekan link, pelaburan dan sebagainya. Kes pelaburan adalah merupakan kes yang melibatkan kerugian yang tertinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, ikut je apa Rahmat cakap. Kawan ajak, jangan join. Kalau dia duduk, kau ikut je aku. Kau tengok kereta aku ni mahal. Kau tengok duit aku banyak. Cakap dengan dia macam ni. Tak apa, nanti aku bincang dulu dengan anak aku. Cakap macam tu je. Untuk sedapkan hati dia. Kalau tak, nanti kan kita tolak mentang-mentang, gaduh pula kan. Ataupun Tuan Haji cakap macam gini je. Nanti aku tanya dulu dengan Rahmat dulu. Rahmat mana? Rahmat yang pasal scam tu, yang cakap pasal scam. Mana kau kenal dia? Dia selalu datang surau aku. Berkali-kali datang. Cakap macam tu. Nanti saya bagi jawapan. Boleh ke tak boleh? Kalau kawan ajak Yang kedua, kalau kawan tu kata keuntungan tu sekejap je, kau jangan risau. Seminggu kau boleh dapat. Sebulan kau boleh dapat. Itu scam. Dengarlah cakap Rahmat. Kau jangan risau. Kau masuk 10,000. Bulan depan kau dah boleh dapat 5,000. Bulan depan lagi dapat 5,000. Bulan depan lagi dapat 5,000. Walaupun saya tahu tuan-tuan tak suka dengar perkataan yang keluar pada mulut saya ni. Cepat dapat tu scam. Saya tahu tuan-tuan memang nak cepat dapat kan. Saya nak bagi tahu juga yang cepat dapat tu lain scam. Memanglah di peringkat umur kita ni dah besar tu, kita kalau boleh nak cepat, kita takut kita tak sempat rasa. Kan? Nak tunggu hujung tahun tak dapat, tak. Saya faham. Saya pun ada rasa macam tu juga. Tapi saya nak bagi tahu, yang dapat dalam tempoh sehari, yang dapat dalam tempoh seminggu, yang dapat dalam tempoh sebulan, itu scam. Walaupun dia cakap, kau tengok, yang ni dah dapat. Kau tahu, ini bank negara pun approve. Ini bank pun approve. Ini SC pun approve. Walaupun dia mention nama bank negara, walaupun dia mention nama Suruhanjaya Security, walaupun dia sebut dua agensi tu, jangan percaya. Dengar je Rahmat cakap. Dia sebut je. Benda tu tak betul pun. Dia sebut. Dia cakap je memang ada approval, memang ada lesen. Tapi sebenarnya tak ada. Kalau dia cakap, okay, kau masuk 10,000, bulan depan kita akan bagi kau 3,000. Dia sebut amount yang spesifik. 3,000. Kau akan dapat 5,000. Kau akan dapat 1,000. Kau akan dapat 10,000. Itu scam. Dalam pelaburan, dia tak boleh bagi spesifik amount. Tak boleh. Pelaburan yang betul, dia akan cakap, you akan dapat persen daripada keuntungan yang kita akan kira nanti hujung tahun. Itu betul.